BMW E90 hitam itu menawan, masih sama. Sahabat ni datang disebabkan dia punya meter bahagian LCD screen dia dah pudar. Kalau nampak memang teruk lah, bulat macam ring tu. Kita try on kan memang tak nampak lah, nampak sikit-sikit je karakter yang ada. Dalam masa yang sama dia nak tukar backlight menjadi warna putih dan buat penukaran panel sekali. Kalau kita tengok button dia warna kuning, dia nak tukar dia punya panel pun warna kuning. Pertama sekali kita akan baiki dulu LCD screen dia supaya nampak clear. Dan ini hasil lepas kita tukar panel, repair LCD dan tukar backlight. Kepada sahabat yang ada keinginan untuk baiki LCD screen ataupun nak tukar panel, boleh PM kita. Kalau nampak seperti dia punya button untuk hidupkan kereta dengan panel, matching lah.